Okey, untuk video part 7 ini saya nak tunjuk cara untuk buang OC dan juga bearing di case, kita punya crankcase ni. Okey, korang perlukan skru mata lepeh untuk umpil dia punya OC yang berada di case ini. Okay, untuk buka yang case kat atas ni, korang perlukan special tools yang macam pelayar macam ni. Korang boleh tengok link yang saya dah sertakan sekali untuk beli benda ni. Ok, korang just kepil je. Nanti kita cabut dia punya ring tu dan kita umpil dia punya oil seal tu. Ok, untuk buka bearing yang terdapat di crankcase ni, pertama korang perlukan tools yang sesuai untuk kita tarik keluar bearing itu. Okay, pertama kita cari mata yang sesuai dengan saiz bearing itu dan kita masukkan sahaja. Dan kita cari batang skru yang sesuai juga dan kita just letak je kat sini. Okey, untuk mata ni kita perlu ketatkan untuk kita bagi dia kembang melekat di bearing tu. So kita gunakan yang ni saya gunakan pelayar hidup untuk kita ketatkan. Okey, sebelum tarik keluar bearing tu, saya spray sikit WD-40 untuk melicingkan keadaan dia punya sekitar tu, lagi mudahlah kerja untuk menarik keluar bearing itu. Okey, seterusnya kita nak buka bearing yang terdapat di crankcase ni. Pertama saya akan guna, macam saya akan guna mata ratchet macam ni, dan saya akan masukkan sekali extender untuk memudahkan proses mengetuk. Okey, untuk ketuk pula, korang jangan ketuk sekuat-kuat hati. Korang ketuk manja-manja sikit, dengan pukulan slow. Lepas tu baru dia semakin kuat macam tu.
Okey, seterusnya kita akan ke next iaitu part 7 di mana saya akan tunjuk cara untuk masukkan bearing baru di crankcase.